Macam biasa, tiba sahaja hari Jumaat, kita orang pergi ke Dubai. Kebetulan minggu ni kami ada tetamu, so kita orang jalan-jalan dengan diorang sekali. Kalau korang dah tengok vlog saya sebelum ni, dah tahu kat mana kita orang akan pergi untuk makan tengah hari. Dan of course, kami order makanan kegemaran kami, mandi chicken. Selepas tu, kita orang check-in hotel dan ni adalah hotel yang kami pilih kali ni. Harga hotel ni satu malam lebih kurang RM400. Dekat Dubai, mudah untuk dapatkan hotel yang harganya berpatutan dan kualitinya bagus. Tapi untuk hotel ni, dia punya buffet spread tak terlalu banyak macam hotel yang saya pergi sebelum ni. Tak ada makanan Asia. So, setiap kali pergi Dubai, kami nak cuba hotel yang berlainan. Ni kita orang nak pergi ke Dubai Mall bawa tetamu. Setiap kali pergi sini, setiap kalilah ambil gambar Burj Khalifa. And then kita orang pergi ke Grand Souk Dubai sambil bawa tetamu, sambil tu saya pun jadi pelancong juga. Ini first time saya pergi ke sini. Menarik, dekat sini ada jual pelbagai barangan, pakaian tradisional, rempah ratus, minyak wangi, macam-macam lah ada. Dan kebanyakan penjual dia orang Pakistan ke India dan diorang pandai cakap bahasa Melayu. Mana kaki shopping kat sini best lah nak beli barangan ni semua. Tapi macam biasa saya just tengok-tengok sahaja. Sekejap sahaja kita orang dekat situ sebab cuaca sangat panas. Ini pula waktu saya bawa diorang naik boat tour. Dan kita orang singgah kat depan Museum of the Future ni just untuk ambil gambar. So itu sajalah kisah di Dubai kali ni. Until the next video, take care everyone.